Hello, Assalamualaikum korang. Kembali lagi dengan saya di 1S Machinery Channel. Kali ni saya nak tunjuk dua perbezaan daripada jenama yang sama. Okey, kita nak tengok apa beza dia daripada jenama Victa ni. Yang ini adalah sprayer, dua-dua pun sama 20 liter dan dua-dua pun jenis yang turbo. Okey, untuk berat masing-masing, yang ini adalah 6.5 kg tanpa aksesoris. Kalau yang ini adalah 7.6 kg tanpa aksesoris. Kalau dah masuk aksesoris, tambahlah berat dia. Okey, dekat sini saya nak bagi tahu untuk dia punya mode dulu. Okey, untuk mode yang ini dia ada 3 jenis mode. Korang boleh nak kacau saja, spray dan kacau, dan spray saja. Okey, untuk yang ini function dia hanya satu, spray sahaja. Lagi satu, untuk dia punya jenis bateri. Yang ini bateri dia ada dekat bawah, korang kena buka skru. Manakala untuk yang ni senang aja, korang buka dekat bahagian tepi, korang boleh cabut je pakai tangan. Okey, tanpa membuang masa lagi, kita tengok perbezaan dia sekarang. Untuk produk yang pertama dekat sini, yang ini adalah Victa TS20. So yang ini jenis yang turbo. Dan dia mempunyai 3 mode yang korang boleh pakai. Okey, biasanya kalau korang pakai sprayer yang biasa, macam mana korang nak kacau untuk dia punya racun dengan air? So yang ini ada function yang dia sendiri boleh kacaukan untuk korang. Okey, dekat depan ni adalah beberapa jenis aksesoris yang korang akan dapat sekali. Okey, untuk pertama sekali, yang ini adalah satu dia punya handle yang korang boleh pasang dekat sini. And then dia ada bagi lens macam ni. Yang ni adalah jenis yang terbagus. Dan yang ini adalah dia punya charger. Ada satu measuring cup. Yang ini dia punya gun. Satu extension. Yang ini adalah beberapa jenis untuk dia punya nozzle. Nozzle jenis tembaga pun ada. So yang ni korang nak pakai yang jenis bunga ataupun yang jenis tajam, dekat sini dia dah bagi semua. Dan yang ini adalah dia punya tali beg sandang. Okey, yang ini adalah jenis yang besi. Mana-mana produk dia akan bagi satu manual book macam ni. Okey, yang ini korang akan dapat untuk dia punya hose. Dia dah siap pasang kat sini. Yang ini dekat depan sekali dia ada tulis lah. Yang ini Victa TS20. Okey. Yang ini adalah 20 liter jenis yang turbo. Okey, dekat bawah dia pula, yang ni ada indikator untuk bateri dan voltage dia. So untuk function turbo, kalau korang tekan, dah nampak kat sini lah. Tu, korang nampak ada bateri indicator dengan dia punya voltage. Okey, kita beralih ke tepi dia. Okey, dekat tepi ni dia ada satu tempat charger dia siap penutup sekali. Yang ini adalah manual adjustment. Okey, dekat tepi ni korang boleh buka. Yang ini adalah dia punya function untuk turbo. Okey, kalau korang tekan yang biru sahaja, ini biasa. Tapi kalau korang tekan warna merah, bunyi aja dah lain. Dan kalau korang tekan warna merah tu, baru boleh nampak dia punya indikator dekat depan tadi. Dan yang ini adalah dia punya bahagian belakang. So yang ini dia punya pad sangat lembut dan takkan sakitkan belakang korang. Okey, dekat tepi ni dia ada ukuran kat sini. Yang ini sampai 20 liter lah. Yang ini 1 liter, 5 liter, 10 liter, 15, 18 dan 20. Okey, untuk dekat bawah ni, yang ini adalah butang untuk function 3 mode dia. Okey, korang boleh pertama spray, yang kedua spray dengan mengaduk, yang ketiga mengaduk sahaja. Okey, kalau korang nak pakai, korang boleh pusingkan butang ni ikut dia punya instruction dekat sini. Untuk bateri dia dekat bawah ni memang dia dah skru. In case kalau korang nak tukar bateri baru ke apa, korang boleh buka skru dekat bawah. Okey, dan dekat dalam ni dia ada bagi, ini penutup dia lah, dan ini dia punya filter. Okey, dekat dalam dia kita tengok sikit. Dekat dalam dia ada satu yang warna putih tu filter kecil, yang itu adalah filter untuk dekat dalam air. Okey, ni kita masukkan air sedikit. Okey, kita nak tengok function untuk
3 mode ni macam mana. Dan kita try untuk dia punya turbo. Okey, yang ini saya tukar mode dia kepada steering. Yang ni turbo punya. Korang boleh nampak sendiri kan, dia berpusing. Okey korang, ini untuk produk yang nombor 2. Jenama yang sama daripada Victa dan dia punya model adalah TL20 Turbo. Sama-sama turbo juga, tapi dia punya function sama tak? Kita tengok. Okey, first kita tengok dulu dekat dia punya tank. Okey, dia punya tank kat sini dia ada tulis jenama lah. Dan dia punya liter berapa. Okey, dekat tepi ni ada liter dia. And then yang ini dekat bawah korang boleh nampak, yang ini adalah tempat untuk korang masukkan dia punya hose. Dekat sini ada indikator bateri dengan voltage. Tengok sikit. Kalau korang buka yang warna merah, terus nampak voltage dia dengan dia punya indikator bateri. Okey, untuk dekat tepi ni korang boleh tengok dekat bahagian bawah, yang ini adalah tempat untuk dia punya charge. Dan yang ini adjustment manual, high atau low. Yang ini adalah untuk kuasa turbo dia. Kalau korang pakai yang ni, yang biasa, tambah lagi dapatlah yang turbo. Okey, untuk dekat bahagian belakang, dia punya backpack jenis yang macam ni. Okey, ini plastik lah. Dan kalau korang nak pasang untuk dia punya tali sini dan di bahagian bawah ni. Okey, untuk tepi sini pula, yang ini ada tempat menyangkut untuk korang sangkut korang punya hose. Okey, dekat bawah ni ada dia punya bateri yang korang boleh cabut keluar. Yang ini bateri dia adalah lithium ion. Korang boleh tengok yang ni berapa voltage. So kalau korang nak cari spare bateri dia, korang boleh dapatkan juga dekat kedai kita. Okay, untuk keselamatan dia ada penutup. Okey, itu saja untuk bahagian dia punya tank. Okey, kita pergi dekat satu-satu dia punya accessories. Okey, dia ada dapat dual lens juga, jenis yang tembaga. Korang tak perlu nak risau, yang ini dia takkan karat. Yang ini dia ada bagi dua ataupun sepasang untuk dia punya tali penyandang. Yang ini adalah satu charger, measuring cup, ini gun, extension. Yang ini adalah backpack yang korang boleh letak dekat pinggang korang lah punya hose. Manual book. Okay, dekat sini ada cara pemasangan apa semua kalau korang tak tahu. Jenis nozzle dia. Okay, korang boleh tengok nozzle dia kat sini. Ada yang jenis 3 macam ni, ada jenis bunga dan ada yang jenis tajam. Okay, tak lupa juga jenis yang tembaga. Dan dia ada bagi beberapa rubber ni untuk mengetatkan lah. Okay, function rubber ni kan, dia semacam korang pakai white tape dekat pipe. So, macam mana? Korang suka jenis yang macam mana? Daripada TL20 ataupun daripada TS20. Sama-sama turbo, sama-sama 20 liter, tapi untuk dia punya function berbeza. Okey, untuk korang yang nak mendapatkan, nanti saya akan letak satu link kat bawah untuk link yang jenis TL20 dan yang TS20. Untuk korang yang belum subscribe, korang boleh terus tekan subscribe kat bawah. Like dan share video ini. Ini saja daripada saya. Kita akan berjumpa di next video akan datang untuk lebih video yang menarik daripada Oneness Machinery. Bye!